Sila. Nah. Terima kasih Tan Sri. Memang Timbalan Menteri, kalau kita balik melalui Lebuhraya Plus, setiap minggu saya balik, setiap kali memang berjumpa stesen minyak, R&R dan juga bank. Ini 3 tempat yang menjadi tempat mereka mengutip derma lah. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya bantuan kepada anak yatim ni memang sebagai orang Islam, memang kalau kita usap kepala pun dah dapat banyak mana rambut ada atas kepala itu, banyak itulah pahala yang kita dapat. Tak dengar? Maknanya apabila kita melihat anak yatim memang tak sampai hati kita tak beri. Tapi kalau sekiranya terlalu ramai, terlalu banyak, dan saya dapati ini semacam satu sindiket. Misalnya di di Kedah dulu ada satu aksiden yang berlaku menyebabkan 9 orang mati daripada sekolah, dan sekolah ini masih lagi mengadakan kutipan derma begini. Jadi saya ingin bertanya kepada sejak dulu lagi, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah bantuan ataupun sumbangan yang pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh berikan kepada sekolah-sekolah yang begini setelah mereka berdaftar, selain daripada pejabat zakat, pejabat agama yang memberikan bantuan, kerana mungkin mereka tidak cukup dana untuk memelihara anak-anak yatim tersebut. Sebab itulah kemungkinan mereka menggunakan anak-anak yatim ini untuk mendapat simpati orang ramai untuk mendapat sumbangan. Di setakat mana pihak Kementerian Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh memberi bantuan kepada sekolah-sekolah sebegini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang dibangkitkan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi semua institusi kebajikan yang berdaftar dengan JKM, mereka boleh memohon untuk dapatkan bantuan dari segi kos operasi institusi dan juga allowance makanan serta kos untuk pentadbiran dan sebagainya. Jadi yang penting sekali ialah semua institusi ataupun rumah anak-anak yatim ini haruslah memohon untuk berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tujuan pemantauan dan untuk agar bantuan boleh disalurkan melalui prosedur dan mengikut peraturan seperti mana yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.